Jugra dahulu memang tempat bersejarah buat negeri Selangor. Jugra juga termaktub dalam sejarah Melaka. Terdapat kemisterian dan mistiknya Bukit Jugra di mata dan kepala penduduknya. Bermula daripada Sultan Abdul Samad memindahkan kerajaannya dari Bukit Malawati, Kuala Selangor ke Bukit Jugra, Kuala Langat. Ramai orang pertikaikan pemindahan ini, termasuklah orang-orang putih penjajah British dulu. Kisah misteri Bukit Jugra ini tidak habis-habis diperkata orang sejak dahulu kala lagi. Ada yang taksub dan mempercayai Bukit Jugra ini berpenunggu rimau belaan Puteri Gunung Ledang. Ada yang mati-mati percaya Daulat Sultan yang kononnya menjadi ketua bagi para wali seluruh tanah Melayu. Kata mereka, Sultan Abdul Samad dilantik dan